Bully tak cool, tak kelakar. Bully tak hanya patut. satu perkataan, memberi 1000 kesan. Apabila Bully skrin dijadikan tak selalu perisai, datang dengan kata pula dijadikan Bully senjata. kadang-kadang ianya cuma hadir dengan kata-kata, tetapi kesannya lebih parah daripada luka. Bully seorang pengecut. Bullying is not confidence, it's fear dressed in pride, it's a wounded soul trying to hide behind control. Those who Bully adalah perbuatan menyakiti orang lain secara fizikal, lisan atau emosi secara berulang untuk menunjukkan kuasa atau menakutkan mangsa. Bully ialah berulang kesan emosi dan kesan mental yang bukan hanya pada kezaliman yang memberikan pada kesan. Bully tak tunjuk kita kuat, tapi tunjuk kita yang lemah. Hentikan bully. Bully bukan berani, tapi Berhentilah. Hentikan bully.